Proton Wira 2026 kembali dengan transformasi yang mengagumkan, membawa semula nama legenda yang pernah menjadi antara model paling popular di Malaysia dengan gabungan reka bentuk moden, teknologi pintar dan prestasi yang dipertingkatkan. Proton Wira 2026 direka untuk memenuhi keperluan pemandu masa kini yang mengutamakan gaya, keselesaan dan keselamatan. Model ini mengekalkan semangat asal Wira tetapi diberikan sentuhan futuristik yang menjadikannya lebih relevan dalam pasaran otomotif moden. Bahagian hadapan Proton Wira 2026 menampilkan grill Infinite Wave generasi baharu yang lebih besar dan elegan, dipadankan dengan lampu utama LED matrik yang tajam serta lampu siang DRL berbentuk unik yang menyelahkan identiti moden. Proton bumper hadapan direka dengan elemen aerodinamik yang membantu meningkatkan aliran udara dan memberikan penampilan yang lebih sporty serta premium. Dari sudut sisi, Proton Wira 2026 memperlihatkan garis badan yang lebih kemas dan dinamik dengan rim alloy 2 tone bersaiz 17 inci yang menambahkan gaya moden dan kestabilan. Pemanduan rekaan bumbung yang sedikit melandai memberikan siluet sedan yang elegan, manakala pemegang pintu krom dan cermin sisi dengan lampu isyarat LED menambah sentuhan eksklusif pada bahagian belakang. Lampu LED penuh yang merentasi ruang bak memberikan penampilan mewah dan futuristik, sementara spoiler kecil meningkatkan elemen sporty model ini. Masuk ke ruang dalaman Proton Wira 2026, suasana premium terus dirasai melalui penggunaan bahan berkualiti tinggi dan susun atur yang moden. Papan pemuka dilengkapi dengan skrin infotainment terapung bersaiz 12 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar. Cruiser meter digital sepenuhnya memberikan paparan yang jelas dan moden untuk semua maklumat pemanduan penting. Tempat duduk dibalut dengan kulit sintetik premium yang memberikan keselesaan tinggi kepada pemandu dan penumpang. Ruang kaki yang luas di bahagian belakang menjadikan perjalanan jauh lebih selesa. Sistem penghawa dingin automatik dual zone bersama corong udara belakang memastikan setiap penumpang menikmati suhu yang sesuai sepanjang perjalanan. Selain itu, Proton turut menyediakan pengecas tanpa wayar, port USB Type-C dan sistem pencahayaan ambien yang menambahkan suasana moden dalam kabin. Dari segi prestasi, Proton Wira 2026 dijana oleh enjin 1.5 liter di turbo yang menghasilkan sekitar 177 kuasa kuda dan 255 Nm torque, dipadankan dengan transmisi automatik DCT 7 kelajuan. Enjin ini menawarkan pecutan yang responsif serta penggunaan bahan api yang cekap. Sistem suspensi yang ditala semula memberikan keseimbangan terbaik antara keselesaan dan pengendalian, menjadikan Wira 2026 sesuai digunakan di bandar maupun lebuh raya. Aspek keselamatan juga diberikan perhatian serius dengan kehadiran sistem bantuan pemandu ADAS yang merangkumi brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, kawalan jelajah adaptif, bantuan kekal lorong dan pemantauan titik buta. Selain itu, 6 beg udara kawalan, kestabilan elektronik, sistem ABS EBD dan kamera 360 darjah turut disediakan bagi memastikan tahap keselamatan yang tinggi untuk semua penumpang. Proton Wira 2026 bukan sekadar menghidupkan semula nama legenda tetapi membawa satu evolusi baharu yang menggabungkan nostalgia dengan teknologi moden. Ia menawarkan reka bentuk menarik, prestasi mantap dan ciri keselamatan lengkap yang mampu memenuhi kehendak pengguna masa kini. Adakah anda rasa Proton Wira 2026 mampu mengulangi kejayaan luar biasa yang pernah dicapai oleh Wira generasi terdahulu di Malaysia? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak video menarik mengenai kereta baharu, teknologi otomotif dan perkembangan terkini dunia otomotif Malaysia.